subscribe. Nanti kalau ada video-video baru, dia orang akan hantar kepada kita notification. Tekan subscribe, tekan loceng. Dan jangan lupa, kalau kita pergi tengok YouTube dia, kita tengok dia punya video-video dekat YouTube tu, jangan lupa komen yang baik-baik. Sebab setiap komen itulah yang akan menjadikan kita punya YouTuber kita itu terkenal. Dia buka dia punya kunci-kunci tu untuk disebar-sebarkan. Bila lebih baik lagi kalau kita share. Tekan butang share dekat YouTuber tu, kita tengok video siapa, ada kebaikan kat situ, jangan lupa komen yang baik-baik. Lepas tu tekan butang share. Mana nak tahu sahabat-sahabat sekalian, kok lah kita ni tak ada pahala banyak pun kita ni kan. Mana nak tahu kalaulah dengan kita share kebaikan itu secara ikhlasnya, yang lain takut tak ikhlas, tekan butang share tu je ikhlas. Kan? Mana tahu yang ikhlas tu seketui je dapat melayakkan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Segala-galanya Allah punya perancangan pada diri kita ni. Jadi kalau kita nak anggap benda tu ikhlas ni datang kok celah mana, kita pun tak tahu. Mana nak tahu, kita tekan butang share kebaikan-kebaikan tu. Gitu sahabat. Okey. Dah bersedia ke sahabat? Bersedia jiwa dan raga, luaran, dalaman, hati dan perasaan. Tu banyak lagi ni kan. Jiwa, raga, luaran, dalaman, hati, perasaan semua dah bersedia ke ni? Dah ready semua? Dah pasak betul-betul, dah pasang ke kuda elok-elok. InsyaAllah kita ni sama-sama kita nak huraikan hadis kita yang ke-51. Gitu. Tarik nafas elok-elok. Hari ni tajuk dia sedap ni sahabat-sahabat. Makin hari aku pun pelik dengan kitab ni. Sebenarnya selama saya baca kitab hadis, tidak segairah dengan kitab ni. Sebab saya duk baca, sebelum saya nak huraikan, saya dah baca dulu. Bila baca dulu ni saya tengok Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Makin hari makin best. Makin hari makin best. Dan itulah sahabat. Kalau kita ni orang yang mencari kebaikan, barulah kita sedar diri. Bila kita cari, kita baca hadis-hadis yang dalam kitab ni, Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, berilah peluang kepada aku ni. Ya Allah, terimalah taubat aku. Ya Allah, berilah aku peluang untuk bertaubat. Ya Allah, bila makin hari makin baca, sebenarnya saya yang dahulu akan bergetar jiwa saya sebelum saya huraikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Itulah di antaranya yang saya dapat nikmati dengan kitab ni. Kepada orang-orang yang belum beli kitab ni, carilah sahabat. Bukan saya nak meniaga pun, ni bukan buku saya. Bukan nak meniaga, tetapi bila kita duduk saja-saja, boleh kita tengok, boleh kita imbas balik, boleh kita buat rujukan semula, boleh kita buat koreksi berkenaan dengan diri kita, berpandukan hadis-hadis yang ada dalam kitab ni. Banyak kebaikan-kebaikan dia, Masya Allah, tabarakallah, yang setiap hari kita berjumpa mesti ada saja permasalahan yang kemungkinan baru kita jumpa, kemungkinan dah banyak kali kita jumpa tetapi kita lupa. Tetapi bila baca kitab ni, dia mendatangkan kebaikan kepada kita semula. Allahu Akbar ya Karim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Katanya musannif, hadis yang ke-51 ni menceritakan apa? Wafatnya orang-orang soleh dan mulia serta dominasi orang-orang yang didominasi oleh orang-orang yang amoral, yang tidak jelas asal usulnya. Makin dekat dengan kiamat ni sahabat, maka makin ramailah orang-orang soleh yang mulia ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dimatikan mereka ini. Dan mereka mati, maka hilanglah sebiji mutiara. Bila matilah seorang lagi, hilanglah sebiji mutiara. Orang-orang alim ni, kalau katanya ulama, dia adalah pasak kepada bumi ni. Orang-orang alim ni adalah pasak pada bumi. Kekuatan paku pagi bumi ini adalah orang alim. Tetapi bila dah ketiadaan orang alim ni sahabat, sedikit akan terjadinya kelonggaran dalam dunia ni. Yang mempertahankan kebaikan adalah orang alim. Sebab Nabi kata, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi.
Kita dah kehilangan Nabi. Nabi kita dah wafat. Yang ada baki ni adalah orang alim sahaja. Bila orang alim pun dah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bumi ini akan tinggalnya apa? Orang-orang yang tak berapa nak alim. Orang-orang yang kadang-kadang kupiah duk atas kepala, jubah duk pakai, ridak duk atas bahu, tetapi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ni sahabat. Kita tengoklah video-video. Hampa perasan tak sekarang ni? Tak baca hadis lagi, aku dah melencong dah. Apa perasan tak? Ramai mana orang yang pegang title ustaz dalam menipu dalam urusan umrah. Orang yang pegang title ustaz, ustazah dalam menipu dalam urusan haji. Orang yang pegang title ustaz, orang yang pegang title ustazah, kadang-kadang menipu dalam banyak perkara. Banyak tak berlaku macam tu sahabat? Kan? Sebab apa? Sebab sekarang ni ustaz dan ustazah tumbuh bagaikan cendawan yang tumbuh selepas turunnya hujan. Kan? Ada juga orang yang buat apa? Upah haji. Ustaz ustazah yang ambil buat upah haji. Upah haji berapa ratus ribu? 3,000 dapat upah haji. 4,000 dapat upah haji. Allahu Akbar. Kan? Cuba tanya orang yang buat, orang yang ada travel tu, tanya betul-betul. Orang yang kadang-kadang baik sangat dengan muassasah untuk urusan haji tu, tanya dia, untuk dapatkan tag muassasah ni, orang dia dapat tag nama ni, tag nama dia segelang tu untuk buat haji, tengok berapa. Nak bayar untuk muassasah saja berapa. Man, jangan sampai nanti kita ni seorang, kadang-kadang orang menipu dalam urusan haji ni, buat badal haji, seorang je pegang sampai 5 orang. Buat haji, buat badal haji untuk 5 orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Sebab apa? Kadang-kadang memandang bisnes lebih utama daripada mengutamakan kebaikan. Kadang-kadang memandang bisnes itu satu keutamaan lebih daripada keikhlasan. Allahu Akbar. Ini bukan saya cakap. Ini realiti yang berlaku sekarang ni. Ada video-video yang tersebar. Kadang-kadang seorang pegang 10 nama buat badal haji. Allahu Akbar. Jangan main-main sahabat. Jangan, kadang-kadang kita pelik, kenapa badal haji 3,000? Kenapa bila kita petikaikan kenapa badal haji 4,000? Oh, dia kata ustaz, kami pakai student. Kalau pakai student tu yang belum buat haji lagi, macam mana dia boleh haji? Kan, kalau student belum lagi haji, macam mana dia boleh buat badal haji? Kita kena buat haji kita dulu, barulah kita boleh buat badal haji kat orang. Kan? Sebab tu kadang-kadang pelik tengok Ustaz-Ustaz kata 15,000. Standardnya 15,000. Kan? Kalau yang kata yang lebih dia nak tolong kita, dia ambil lah dalam 10,000, 11,000 untuk buat badal haji. Tapi kalau yang 5,000, 4,000, weh, nak bayar muassasah saja dah berapa ribu bos. Nak dapatkan. Kan? Nak dapatkan dia punya gelang untuk nak buat haji. Kebanyakan orang buat haji, orang yang buat haji tu melalui jalan penipuan. Dia pakai orang yang tak masuk melalui muassasah, masuk ke jalan tikus. Kan? Maka kita ni dapat haji daripada orang yang menipu dalam urusan haji. Allahu Akbar. Memanglah kita tak berdosa, tapi kita ni, orang tu kita tahu dah. Kan? Dia ambil upah haji dengan jalan yang macam tu, kita tahu. Tapi oleh kerana kita nak murah, kita pun try juga buat macam tu. Yang penting buat haji. Agak-agak dapat pahala ke tak kalau buat haji dengan cara yang macam tu? Fikir-fikirkanlah. Ada akal masing-masing boleh berfikir. Supaya kita ni terhindar daripada semua tu. Ingat sahabat, pergi buat rujukan dulu. Pergi tanya orang dulu. Muassasah ni berapa bayaran dia untuk buat haji. Pergi tanya dulu. Tabung haji, kalau nak buat badal haji dengan tabung haji ni berapa. Sebab orang yang betul-betul satu agensi yang betul-betul menguruskan pasal haji ni adalah tabung haji. Pergi tanya saja, bukan nak daftar pun. Tanya, ni kalau saya nak buat badal haji dengan tabung haji ni berapa tanya dia. Jangan percaya cakap saya. Jangan. Don't believe me. Jangan percaya kat saya. Taubatlahum, jangan percaya kat saya. Pergi tanya sendiri untuk dapatkan kepastian. Sebab tu jangan mudah terpedaya dengan seseorang yang pegang title ustaz. Saya tak suruh orang percaya kat saya. Kan? Jangan percaya dengan orang yang pegang title ustazah.
Tanya sendiri untuk dapatkan kepastian supaya kita ni terhindar daripada penipuan-penipuan dalam urusan badal haji. Tengok iklan di tepi jalan, Allahu Akbar. Kalau kadang-kadang tengok iklan tu, sampai ada yang 2,500 untuk buat badal haji. Gila babi ke apa? Kan? Gila babi tau. Kalau badal haji 2,500. Itu bukan gila ke? Itu bukan gila saja, itu babi terus. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat, orang lah ni menipu sampai badal haji pun menipu. Teruk tu sahabat. Jom kita tengok. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumus sa'atu hatta yazharal fuhshu wal bukhlu wa yukhawwanu al-aminu wa yu'tamanu al-kha'inu wa yahlikul wu'ulu wa yazharul tuhutu." Faqalu ya Rasulullah, wa ma wu'ulu wa ma tuhutu? Qala al-wu'ulu wujuhun nasi wa ashrafuhum wa tuhutu alladhi kanu tahta aqdamin nas la ya'lamu bihim. Allahu Akbar ya Karim. Satu gambaran yang jelas yang Nabi nak sampaikan kepada kita. Apa yang Nabi kita? Saya pernah tabung haji tahun 2023, 3,500. Tu betul lah tu. Tahun tu. Kan? InsyaAllah tu betul. Kan? Kalau tabung haji sendiri buat keluar yang tu, mesti dia ada orang dia. Pergi tanya sendiri. Kalau dapat yang 3,000, 4,000, 5,000, tu Alhamdulillah lah tu. Tapi jarang dah sekarang ni. 2025 syarat dia berbeza, bos. 2026 lagi berbeza. Setiap tahun ada syarat-syarat tambahan. Katanya Nabi SAW, sahabat. Kata dia apa? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya. Ini sumpah Nabi SAW. Nabi bersumpah dengan namanya sendiri. Katanya Nabi, demi zat dan jiwa yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, hari kiamat tidak akan datang hingga muncul kejahatan dan kebakhilan. Kiamat tak akan datang sehingga munculnya kejahatan dan kebakhilan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ke tak sekarang ni, sahabat? Jadi ke tak sekarang ni? Kejahatan dah banyak berlaku, kebakhilan pun dah banyak berlaku. Tak percaya? Hampa pi tengok, ambil duit hampa, duit RM50, dua keping. Ambil RM50, RM50, bawa pergi ke pasar raya. RM50 yang kedua, bawa pergi dah ke masjid. Apa kata anda selepas itu? Tanya diri sendiri. Tepuk dada, tanya iman. RM50 pertama, bawa pergi pasar raya. RM50 kedua, bawa pergi masjid. Apa perasaan masing-masing pada ketika tu? Tanya saja. Tanya. Terima kasih Ustaz Zara. Terima kasih banyak-banyak. Support saya punya live. Masya Allah. Tabarakallah. Bagi sahabat-sahabat kita yang belum follow Ustaz Zara, follow. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia sampaikan kepada semua. Yang perkongsian yang amat jitu, jelas, berilmu. Dahsyatnya dia. Okey sahabat. Hujan pula dah. Hujan sikit Kalau bising minta maaf Kalau bising minta maaf sahabat. Atap rumah adik ipar saya ni zinc. Atap zinc ni dia bising sikit lah. Apalah bising sikit, tak apa noh. Jelas lagi tak? Dengar tak suara saya? Dengar kan? Okey. Apa yang saya kata tadi sahabat? Cuba ambil duit 50, dua keping. Dua keping. Sekeping bawa pergi pasar raya. Sekeping lagi bawa pergi masjid. Agak-agak RM50 yang pergi pasar raya tu, kan? Apa yang hampa kata? Apa yang keluar di mulut? Dapat banyak ni je. Aduh, mahalnya barang sekarang ni. Apa yang jadi selepas ni? Allah, teruknya lah. Tak cukup langsung 50. Tak cukup langsung 50. Baru beli beras, baru beli ikan, baru beli ayak. Habis dah 50. Dah tak gitu? Betul ke tak?
Kan? Kadang-kadang tak sampai pasar raya pun. Sampai kedai sebelah rumah kita je. Kedai kampung pun bawa 50 boleh beli apa? Betul tak? Kedai kampung kita boleh beli beras 5 kilo. Beli ayam mungkin seekor. Beli minyak 2 kilo. Beli tepung. Habis dah RM50. Tu tak bawa anak. Kalau bawa anak, dia pergi ambil ayak dalam peti air, dia pergi ambil cekedis, dia pergi ambil binatang ni, dia pergi ambil binatang ni. Garu kepala kita. Aduh, duit lah dah sikit, tak cukup nak beli barang apa, pergi ambil ayak kotak pula dah. Ada mok-mok bising kan. Betul ke tak? Betul ke tak? Jangan tengok hujan tu, dengar suara aku cukup. Allah, hujan ni nikmat daripada Allah. Jangan tengok hujan, tengok aku. Hari ni dia ada irama sikit. Hujan bagi irama dekat kita. Okey. Lepas tu, hangpa bawa RM50 yang kedua. RM50 yang kedua, hangpa bawa pergi masjid. Tu letak dalam tabung masjid. Bawa 50 tu pun nak buah dalam tabung masjid. Awak, hangpa kata apa lah apa tu? Hangpa kata apa? Saya fikir-fikirkan apa yang keluar di mulut. Ada dah apa akan bubuh dengan hati yang ikhlas, apa akan bubuh dengan tak ada perasaan, apa bubuh direct macam tu je bubuh, ataupun apa mengungut, atau apa berkata, ada orang ke yang letak banyak-banyak macam ni. Aduh, nak letak ke 50 ni? Banyak sangat ni. Tak ada orang letak 50 ni. RM5 je lah. Betul tak? Kaya sangat masjid nanti agak-agak duit aku nanti depa buat apalah 50 ni. Nanti kalau aku bubuh 50 ni, apa yang depa akan buat? Kalau aku letak 50 ni, nanti dia betul-betul gunakan ke arah kebajikan ke? Kalau aku letak 50 nanti, apa yang dia buat dengan 50 aku ni? Tokok nanti depa tak sedekah. Nanti depa buat khianat kat duit 50 aku ni. Tak jadi. Betul tak? Betul tak sahabat? Sedangkan 50 kita kalau nak dibandingkan yang habis di kedai tadi dengan yang 50 kita letak dalam tabung masjid, yang dinamakan simpanan kita tu yang 50 yang duduk dalam tabung tu. Tapi kita sanggup mengurangkan kadar 50 itu, kita letak RM5. Sikit sangat 50 ni. Tambah lagi lah. Amboi. Betul ke tu? Kan? Banyak sikit sangat 50 ni. Tambah lagi lah bagi 10 keping 50. Betul ke? Persoalan aku di sini, adakah ini betul-betul terjadi? Aku takut jadi Parkinson nak letak 50. Allahu Akbar. Kan? Faham tak ni? Betul tak ni? Fikirlah masak-masak. Kalau kita ni orang yang belajar, tak boleh letak banyak, kita letak sikit. Tak apa sahabat. Yang penting istiqamah. Istiqamah. Kalau kita mampu letak, setiap kali kita lalu masjid, letak RM5. Lalu masjid RM5. Amalkan dengan sesenang hatinya. Nampak masjid, kita ada perasaan nak letak dalam tabung masjid. Nampak je masjid, ada perasaan. Kita pergi musafir mana-mana pun singgah masjid nak sembahyang, ada perasaan nak letak juga, walaupun RM5. Jangan jadikan duit kita itu yang paling kecil untuk diletakkan dalam tabung masjid. Amalkan 5 atau 10. 5 atau 10. 5 atau 10. 5 atau 10. Takut-takut kalau letak biru yang gelap tu, takut Parkinson. Sebelum jadi Parkinson, kita letak terus. Buat mumarasah. Menjadikan satu kebiasaan. 5 atau 10. Letak hijau atau merah. Hijau atau merah. Hijau atau merah. Try. Kalau tak, kita tak tahu jiwa kita macam mana. Nanti kalau kita dah biasa dengan hijau atau merah, try letak oren. Jumpa masjid, oren. Jumpa masjid, oren. Jumpa masjid, oren. Jumpa masjid, oren. Kan? Bila kita dah biasa dengan oren, try letak pula merah, oren digabungkan. Ataupun hijau, oren digabungkan. Hijau, oren. Hijau, oren. Letak hijau, oren digabungkan sekali. Bila dah biasa dengan hijau oren, letak merah oren. Merah oren, merah oren, merah oren. Bila dah biasa dengan merah oren, kita letaklah oren. 2 keping oren, 2 keping oren, 2 keping oren. Bila kita dah biasa dengan 2 keping oren, maka kita tak akan jadi masalah kita nak letak satu warna biru yang gelap itu.
Bila kita dah biasa dengan satu warna biru yang gelap, maka kita ni akan menjadi satu kebiasaan. Maka pada ketika itu, kalau kita nak letak warna ungu pun, kita dah tak ada apa-apa perasaan bakhil dah pada ketika tu. Betul sahabat, benda ni kena belajar. Jangan sampai kita jadi sesetengah orang nak letak, ambil gambar selfie dulu, nak letak warna biru gelap selfie, nak letak warna ungu selfie. Apa kejadahnya kalau nak selfie macam tu, nak tunjuk kat siapa? Jadi kita kena mumarasah. Mumarasah apa? Belajar, membiasakan. Belajar untuk membiasakan. Gitu. Jiha? Apa ni Jiha? Ayat Abi mana? Jiha, mentang-mentang ada umur macam nak tak buat ayat kat Abi tu. Okey. Hujan dah berhenti dah. Alhamdulillah. Okey sahabat. Itu yang pertama. Nabi kata tidak akan terjadinya kiamat sehinggalah akan berlaku banyaknya kejahatan dan kebakhilan. Kan? Takut-takut yang bakhil itu adalah kita sahabat. Kan? Kita kadang-kadang sekarang ni nak derma, nak sedekah, pilih orang pula. Pilih orang. Masya Allah, tabarakallah. Tak payah memilih. Bagi je. Jangan kita dikenang-kenang. Aku nak sedekah hari Jumaat je. Masuk hari Jumaat, barulah kita sedekah. Masuk hari Jumaat, kita sedekah. Hari lain, seolah-olah hari lain tak sah sedekah. Hari lain tak sah sedekah. Sebab apa? Kita memilih hari Jumaat saja nak sedekah. Ataupun kita memilih apa? Kita diwar-warkan dengan apa? Sedekah subuh. Masuk waktu subuh baru sedekah. Masuk waktu subuh kita sedekah. La ilaha illallah. Macamlah sedekah waktu lain Allah tak tahu. Nampak? Maka Allah tahu sedekah kita masuk waktu subuh saja. Bila masuk waktu zuhur, kalau kita sedekah, yang tu Allah tak ambil kira, tak ambil cara. Allah tak tahu pula. Memang gitu kan? Subuh je yang kira. Cuba amalkan setiap waktu sedekah. Kan? Subuh RM1, zuhur RM1, asar RM1, maghrib RM1, isyak RM1. Masuk hari Jumaat, subuh RM2, zuhur RM2, asar RM2, maghrib RM2, isyak RM2. Masuk hari Sabtu RM1 balik. Masuk hari Ahad RM1 balik. Hari Jumaat je RM2. Try buat macam tu. Mampu akan sebulan nampak try macam tu. Sebulan. Hari Jumaat dapat banyak pahala. Hari lain tak ada pahala ke macam mana? Jangan silap faham. Katanya Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh tambah seberapa banyak dia nak tambah. Bukan kerana Jumaat. Siapa kata sedekah hari Jumaat lebih banyak dapat pahala daripada hari lain? Hari lain Allah tak bagi ke pahalanya? Jangan silap faham bos-bosku. Jangan silap faham hadis. Takut-takut kita tersilap faham bacaan kita. Mungkin hari Jumaat ganjarannya berganda jika keikhlasan kita tu ada. Tetapi takut hari lain kita ni ikhlas, hari Jumaat tak ikhlas. Dapat je Pak? Dapat juga ke? Jadi try istiqamah. Buat setiap hari dulu. Lepas tu kita try subuh, maghrib. Subuh, maghrib. Subuh, maghrib. 2 kali sehari. Lepas tu kita try subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Walaupun hanya RM1. Tengok suami kita nak pergi. Nak jual masak ayam. Bang, okey. Tengok suami kita nak pergi ke masjid bang. Saya nak kirim kat abang RM1. Suami kita nak pergi pula waktu suami kita nak pergi sembahyang maghrib. Tanya dia, abang balik tak isyak ni? Tak balik. Saya nak kirim RM2. Satu maghrib, satu isyak. Saya nak kirim RM2 untuk abang. Satu maghrib, satu isyak. Satu maghrib, satu isyak. Satu maghrib, satu isyak. Kan? Bila hari Jumaat, bang, abang nak pergi masjid, agak-agak balik ke? Ke nak tunggu isyak? Nak tunggu isyak, okey. Bagi dia RM4. Bang, RM2 maghrib, RM2 isyak. Saya kirimkan. Saya nak kirim kat abang. Try buat. Kalau tak try sahabat, kita tak tahu apa ganjaran yang istimewa yang Allah bekalkan bagi orang yang sentiasa bersedekah.
Yang ni kita tak nampak. Inilah perkara-perkara gaib yang kita kena percaya. Kan? Kadang-kadang Allah hantar kita rahmat, Allah hantar kita kesihatan, Allah hantar kita kesenangan, Allah hantar kita kelapangan, Allah datangkan kepada kita kesejahteraan, Allah datangkan kepada kita hati yang sejahtera, Allah datangkan kepada kita fikiran yang elok, fikiran yang sejahtera. Kita tak tahu. Gitu. Hujan balik. Dia nak suruh sedekah banyak-banyak lah. Sebab sedekah pada waktu hujan, berdoa, Ya Allah, berikanlah aku rahmat daripada sedekahku ini sebanyak mana titisan hujan yang turun pada hari ini. Ya Allah, berikanlah aku kesejahteraan, berikanlah ke aku keredaanmu sebanyak mana turunnya titisan hujan pada hari ini. Allahu Akbar ya Karim. Itulah sahabat. Kan? Kadang-kadang kan kita berdoa, kita baca selawat, kita baca zikir. Kita kadang-kadang tak menutup zikir kita tu dengan satu perkara yang baik. Ni saya nak share macam mana yang guru saya share. Guru-guru saya kata apa? Setiap kali kita berzikir, contoh hari ni aku nak berzikir subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Akhir sekali tu, tutup zikir kita tu dengan apa? Adada khalqillah wa bidawami mulkillah. Adada khalqillah wa bidawami mulkillah. Adada khalqillah wa bidawami mulkillah. Penutup dia. Apa kelebihan dia sahabat? Kata guru saya, kelebihan dia tu amat-amat besar. Apa maksud dia? Kalau kita ni duk ucap selalu subhanallah, 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 kan? Akhiri last kali tu subhanallah. Panjang sikit kan? Subhanallah adada khalqillah wa bidawami mulkillah. Ambil dia nak letak air, ambil apa? Kursi bumi. Faham sahabat? Tempat ustaz hujan ke? Hujan. Okey, sekali lagi saya sebut. Dengar elok-elok ni. Setiap kali kita berzikir ke, setiap kali kita berselawat ke, setiap kali kita berwirid ke, last kali. Kita hari ni subhanallah, esok alhamdulillah contohnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Okey, alhamdulillah selesai. Last kali alhamdulillah. Okey. Yang pertama kita boleh ucap apa? Kita boleh ucap alhamdulillah tu. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Last kali apa? Adada khalqillah, sebanyak bilangan makhluk Allah. Wa bidawami mulkillah, dan selagi berkekalan kerajaan Allah. Wa bidawami mulkillah, selagi berkekalan kerajaan Allah, selagi itulah tanda syukur kita pada Allah. Dan satu lagi kata guru saya, kita setiap kali lepas berzikir ni, kita boleh tutup zikir kita apa? Contohnya kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, last kali Allahu Akbar. Kita pun tutup mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u Okey, terima kasih. Wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Penutup zikir. Jangan lupa yang ni sahabat.
Dua penutup zikir. Kita boleh guna salah satu. Yang pertamanya apa? Adada khalqillah wa bidawami mulkillah. Itu yang pertama. Yang kedua, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Buat ayat apa tu? Bukan buat buat ayat kopi. Jihah yang buat. Okey. Dapat tak? Dapat ke tak hari ni? Satu perkongsian daripada saya ni. Yang pertama, bila kita selepas berzikir ataupun berselawat, suara derah. Hujan derah, suara aku derah tak? Derah juga, bos. Kan? Sederah hujan, sederah juga suara aku nak bagi hampa dengar. Okey. Okay, tak sempat, tak apa. Ya, siapa-siapa yang tak sempat tulis, nanti saya letak dalam grup. Saya baca, saya rakam, saya letak dalam grup. InsyaAllah. Yang pertama, kan, kita lepas berzikir atau berselawat, kita baca apa? Adada khalqillah wa bidawami mulkillah. Begitu. Yang kedua, bacaan dia apa? Lepas zikir, lepas berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak kira lah berzikir ke, berselawat ke, berwirid ke. Last kali kita baca apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Gitu. Boleh? Dapat sesuatu? InsyaAllah amalkan sama-sama. Apa maksud dia? Mil'u samawati, sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Wa mil'u ma bainahuma, sepenuh di antara langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau inginkan, ya Allah. Sepenuh apa yang Allah inginkan. Ikut dia lah nak ingin apa pun. Itu hak Allah. Jadi sama-samalah kita buat. Yang mana datangkan kebaikan, kita buat. Yang menerimanya Allah. Yang nak bagi pahala Allah. Yang nak menjadikan kita punya amalan diterima ataupun ditolak Allah. Jadi bergantung kepada keikhlasan kita. Gitu sahabat-sahabat. Lepas tu kata Nabi SAW, tidak akan terjadinya kiamat sehingga muncul kejahatan dan kebakhilan. Orang yang jujur didustakan. Nombor 3 apa? Orang yang jujur itu dituduh bohong. Orang yang tuduh, orang yang baik itu, yang amanah itu, yang jujur itu, dikatakan orang tu orang yang rosak. Kan? Mendapat fitnah, kecaman daripada orang. Orang yang jujur itu didakwa ianya adalah dusta. Kan? Orang yang khianat dipercayai. Saya ulang. Orang yang khianat dipercayai. Saya ulang buat kali yang ketiga. Orang yang khianat dipercayai dan mendapat sanjungan daripada orang-orang bawahannya. Betul ke tak ni? Tak payah hurai banyak-banyak. Apa faham-faham je lah. Orang yang khianat dipercayai. Binasanya al-wu'ul dan munculnya as-tuhud. Binasanya al-wu'ul. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, siapakah al-wu'ul dan at-tuhud itu? Ya Rasulullah, beliau menjawab, al-wu'ul adalah para pemuka, para pemerintah, para orang atasan. Orang-orang atasan. Munculnya binasanya al-wu'ul. Binasa orang-orang atasan. Binasa orang yang memerintah. Binasanya orang-orang yang berada di puncak. Orang-orang yang kita sanjung-sanjung. Mereka itu telah melakukan kerosakan dan kebinasaan. Muncul ramai bosku. Kan? Maka lepas itu Nabi kata apa? Munculnya binasalah al-wu'ul dan munculnya al-tuhud. Bila binasanya al-wu'ul, kan? Siapa yang doa ada dalam grup tu?
Siapa nak doa, ada dalam grup. Tengok kat Siti. Cepat je dia. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Sahabat, bila binasanya al-wu'ul, maka timbulnya at-tuhud. Apa dia tuhud? Sahabat Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, at-tuhud ni apa? Tuhud ni apa ya Rasulullah?" Rasulullah kata apa? At-tuhud ini ialah adalah orang-orang yang berada di bawah kaki manusia yang hina, lagi tidak dikenal. Kan? Orang-orang yang menyokong al-wu'ul, orang yang menjadikan al-wu'ul itu sebagai pemerintah, orang yang memuja-muja, orang yang kipas-kipas, orang yang sanjung-sanjung kepada wu'ul. Sedangkan dia tu tak ada apa, bawah saja, duduk di bawah kaki pemerintah. Bukan orang yang ada jabatan. Ini orang yang kaki-kaki pakai aircon. Orang tak pakai kipas dah lah ni. Kita hendaklah menyokong pemerintahan kita. Pemerintah kita sekarang ni sudah ada seorang yang terbaik, di kalangan yang terbaik, dalam kumpulan yang terbaik, seantero yang terbaik. Gitu. Kan? Pakai tak cakap apa dah. Weh, ingat bos. Kan orang lain beli gula dah RM3.20. Hang pun beli gula RM3.20 bos. Tak ada bezanya. Kan? Tak ada beza. Kadang-kadang kita ni suka mengangkat pemimpin yang zahir melakukan kejahatan dan kezaliman. Tetapi kerana kita ni tak tahu apa, bodoh tuli kita ni, kita pakai boh saja. Pakai iyalah, inilah pemimpin yang kita inginkan. Semoga ianya berkekalan. Kepala otak dia. Faham tak ni? Ini tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang mati. Ini saya baca hadis saja. Baca hadis. Apa jangan salah faham pula. Awak ustaz semangat sangat. Hujan. Aku takut nanti suara aku orang tak dengar. Faham tak ni? Hujan. Dengar tak hujan? Bukan kata siapa-siapa. Tak kata kat siapa-siapa Tapi apa faham-faham sendirilah. Amboi, otak ada buat apa simpang otak tu. Gitu. Hujan lebat sebab tu kena cakap. Allahu Akbar. Jadi sama-sama kita beringat, moga-moga kita tidak termasuk di kalangan at-tuhud. At-tuhud, orang yang menyokong membabi buta. Babi pun tak buta macam dia. Allahu Akbar ya Karim. Supaya kita boleh beringat. Zaman kita terjadi sekarang bos. Orang yang amanah disalahkan. Orang yang alim ini dikatakan penunggang agama. Orang yang jahat itu diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Orang yang tidak beragama, tak tahu apa pun. Adakah kita menyokong orang yang kata apa? Pijak tahi, cicak membatalkan wuduk. Kepala otak dia berjambul. Bila pula syarat membatalkan perkara yang membatalkan wuduk itu dirik tahi, pijak tahi cicak. La ilaha illallah. Baik yang duduk dalam kelas aku. Perkara yang membatalkan wuduk ada 6. Pertamanya, keluar sesuatu dari 2 jalan. Keduanya, menyentuh kulit yang bukan mahram. Ketiganya, menyentuh kemaluan. Keempatnya, tidur tidak tetap papan punggung. Kelimanya, gila atau hilang akal. Keenamnya ialah murtad. Tu perkara yang membatalkan wuduk itu ada 6. Mana ada masuk pijak tahi cicak? Bengong ke apa mu ni? Tapi oleh kerana kita ni jenis tak faham juga, ialah inilah pemimpin kita, seorang yang berjiwa keagamaan. Kepala otak keagamaan kok celah mana kalau pijak tahi cicak pun batal wuduk. Itu orang yang tak faham agama. Kita telah memilih orang yang tak faham agama untuk menjadi pemimpin kita. Bengong ke apa kita ni? Boleh faham? Nampak tak tu? Suruh dia duduk dalam live aku. Sama-sama kita nyanyi.
Perkara-perkara yang membatalkan wuduk itu ada 6 je. Mana ada pijak tak cicak batal wuduk? Belajar mana, bos? Kalau tak reti, belajar. Jangan suka-suka tuduh-tuduh gitu. Faham tak ni? Hujang-hujang ni kena semangat. Biar kita ni tak tergolong di kalangan orang-orang yang memijak tak cicak batal wuduk. Okey, yang seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh faham tu? Hujang pun kalah dengan Ustaz. Sakit tekak, bos. Jerit-jerit macam ni. Kesian kat cicak tu. Aku tak termasuk dalam pada 6 perkara batal wuduk. Macam mana aku boleh terkena ni? Bila masa pula kita nak kena minta maaf sebab kita telah fitnah cicak tu. Dia tidak bersalah. Pijak tai orang pun tak batal wuduk. Pijak tai orang pun tak batal wuduk. Kena basuh saja. Kalau keluar tahi baru batal wuduk, bosku. La ilaha illallah. Keluar tahi. Kalau keluar tahi orang tak batal wuduk kita. Yang keluar tahi kita baru batal wuduk kita. Jangan pergi tanya orang, mau berok ke? Ya, aku berok tadi. Alamak, batal wuduk aku. La ilaha illallah. Mau belajar mana, bos? Member tu yang berok, kenapa batal wuduk kita pula? Bismillahirrahmanirrahim. Kena ngapa lagu aku tu. La ilaha illallah. Ni sekali lagi. Ini Pak Mak Tempe tu. Geng-geng kutu babi tu. Pak Mak Tempe kutu babi. Yang sekarang ni, hang pijak babi pun tak batal wuduk. Hang tendang babi. Tendang kedua. Tersemat ya. Celah pitu babi tu. Tak batal wuduk. Kena sertu saja. Wuduk tak batal. Aduh. Ingat lagu aku tu. Perkara yang membatalkan wuduk ada 6. Batal wuduk tu ada 6 je. Pertamanya, keluar sesuatu dari 2 jalan. Keduanya, menyentuh kulit yang bukan mahram. Bukan mahram je. Ketiganya, menyentuh kemaluan kita. Sentuh kemaluan kita ke kemaluan orang lain ke batal wuduk. Kan? Keempatnya, tidur tidak tetap papan punggung. Tidur yang tidak tetap papan punggung. Kelimanya, gila atau hilang akal. Gila atau hilang akal. Ya, keenamnya ialah murtad. Murtad. Batal lah wuduk. Tu pun nak kena ajar. Tu pun kata nak jadi pemimpin. Biarlah cerdik sikit nak jadi pemimpinnya. Aduh, sabar je lah. Gitu. Mana wajib tahu ke tak? Tak tahu juga. Perkara yang mewajibkan mandi ada 7. Perkara yang mewajibkan mandi ada 7. Perkara yang mewajibkan mandi ada 7. Pertama haid, kedua nifas, ketiga wiladah, keempatnya keluar mani. Faham? Ke tak faham? Tak jadilah ke lagu bukan faham. Tanya ayah pun nak buat wuduk. La ilaha illallah, ayah pun nak buat wuduk. Nescafe lah, bos. Nak buat wuduk. Nescafe, teh tarik. Tu pun tak tahu. Nescafe. Teh opek. Aku kena buat air pula ni. Ketahuilah olehmu, air mutlak ada 7. Pertama air laut, kedua air sungai, ketiga air mata air, keempat air embun, kelima air perigi, keenam air hujan. Gitu. Kan? Boleh reka lagu ni. Kan? Air mutlak itu ada 7
sahaja. Pertamanya air laut, kedua air sungai, ketiga air perigi, keempat air mata air, kelima air hujan, keenam air salji, ketujuh dan terakhir ialah air embun. Kalau mu tak tahu lagi, pergilah belajar. Tak tahu lagi, mehlah ke aku nak nyepak padamu, supaya kau boleh tahu, lepas ni cerdik selalu. Janganlah kalau tu janganlah kesian kau orang. Allahu Akbar ya Karim. Dia bahagian nak mereka dia saja. Jangan rakam pula yang last ke tu. Sekali hafatan tak jumpa dah Ustaz Azman ni nak nyepak seorang seketul. Astaghfirullahalazim. Gitu Faham tak tu? Kalau musuh aku nyanyi sekali lagi tak jadi dah lagu tu. Tak jadi tu. Masa tak jadi. Lepas tu tak lupa dah. Nah tanpa aku nyanyi tadi tu. Okey, hadis yang keseterusnya. Sampai sekarang ni tahu tak? Kalau aku buat kelas mengaji. Kalau aku buat kelas mengaji, geng-geng yang mengaji dengan aku, masa dia baca seorang-seorang, elok je. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Elok je tengok. Mari-mari duduk depan aku. Bismillah. Kadang-kadang rasa nak nyepak rasa. Aduh, tadi aku dengar elok je. Duduk depan kita ni tak jadi terus. Okey, hadis yang seterusnya, minta maaf lah kan, kok lah sahabat-sahabat ni nak bagi satu clarification. Cakap orang putih aku hari ni. Bagi orang-orang yang mungkin kali pertama jumpa live saya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih banyak-banyak kerana duduk dalam live saya. Tetapi kita punya live ni kan, dia cak dodor sikit. Dia kadang-kadang ikut mood. Kadang-kadang mood sedih-sedih lah hari tu. Mood ceria-ceria lah. Mood seronok-seronok lah. Tapi ngajar tetap ngajar. Cuma dia punya lencongan-lencongan tu ikut mood. Bagi orang yang tak selesa tak ada masalah. Baik, kalau yang tak ada masalah nak keluar lah, tak ada masalah. Bagi orang yang kali pertama tu dia kata menatang menda ustaz ni. Allah, orang nak belajar dia dok nyanyi dari tadi. Aku nyanyi tu lagu yang kadang-kadang pun orang tak tahu tau. Banyak lagi lagu kita. Lagu kita ni lagu semua ke arah kebaikan. Ke arah kebaikan yang boleh dijadikan satu siulan masa akan datang. Dulu kita tak tahu. Saya yakin kat sini yang ada dalam live saya, kebanyakannya orang yang memang setiap malam jumpa dengan saya. Saya tanya sahabat betul-betul. Ikhlas hati hampa jawab dengan aku. Dulu hampa tak tahu pun nama Nabi sampai Adnan. Betul tak? Nama Nabi, salah silah Nabi, nasab Nabi tu kan, hampa tak tahu pun, tak pernah teringat pun dalam kepala nak hafal sampai Adnan. Betul tak kan? Tapi learning kita duk sebut malam-malam, sebut lagi, setiap hari kita sebut. Saya yakin dan penuh dengan keyakinan saya yang mengatakan kan, sekarang ni hampa sebut sampai Adnan, relax je. Yang nama ibu Nabi dulu tak pernah terbayang pun nak sebut nama ibu Nabi. Sekarang ni boleh tahu nama ibu Nabi kan? Betul tak? Dulu hampa boleh kenal, boleh hafal lah lagu anak Nabi hafal. Cucu Nabi dulu hampa tak tahu pun cucu Nabi kan? Lagu kita yang terbaru, berapa saudara Nabi, mungkin ada yang tak ingat lagi, tapi dah mula ingat slow
Kan? Hasil daripada mana? Hasil kita duduk menyanyi. Bukan kata saya baik dah. Saya reka tu semata-mata niat saya supaya orang boleh kenal bapa saudari Nabi siapa, ibu saudara Nabi siapa, supaya kita ni dapat sesuatu itu tanda sayang dan kasih kita pada Nabi SAW. Sebenarnya kalau hampa baca buku tentang fardu ain, ingat keturunan Nabi ini adalah fardu ain. Ingat keturunan Nabi ni adalah fardu ain. Dulu kita tak ambil kisah. Dulu kita belajar bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Perkara macam ni kita tak anggap dia sebagai fardu ain pun. Betul tak? Tapi bila kita dah menyanyi bapa saudara Nabi ada 11 orang. Oh, 11 orang rupanya. Pertama Al-Haris, kedua Muqawwam, ketiga Zubair, keempat Hamzah, kelima Al-Abbas, keenam Abu Talib, ketujuh Abu Lahab, ke-8 Abdul Ka'bah, ke-9 Hijil, ke-10 Zirar, ke-11-nya namanya Ghaida. Ini semua bapa saudara Nabi, ibu saudara Nabi, ada 6 orang. Pertama Sofiyah, kedua Atikah, ketiga Arwah, keempat Umaymah, kelima Al-Barrah, keenam Umi Hakim. Gitu. Kan? Boleh ingat. Alhamdulillah. Siapa bagi ingat? Allah bagi ingat. Kan? Saya perantaraan saja. Bukan saya yang bagi ingat tu. Allah yang bagi ingat. Boleh faham tu sahabat? Ya, jadi moga-moga kita istiqamah lah tanda sayang kita pada Nabi. Tak, aku pun tak ingat. Kan apa jugalah ibu saudara Nabi 6 orang tu. Slow. Gitu. Hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-52 dari Sauban radhiyallahu anhu. Cerita Sauban ni saya dah banyak kali cerita kan. Tak payah cerita lah no. Sauban ni kalau kita baca sisah dia sedih. Saya pun tak mau sedih hari ni, nak ceria-ceria saja. Jadi cerita Sauban ni banyak memberi kita satu pengajaran dalaman kita. Betapa pentingnya kehidupan seorang hamba yang hanya mengharapkan Allah. Dan mengharapkan Allah itulah Sauban. Sejauh mana melangkahkan kaki ke masjid untuk semata-mata kerana Allah, membesarkan ganjaran untuk solat berjemaah, itulah Sauban. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan. Allahu Akbar. Sedih dah baca. Sebab apa sedih sahabat? Sebab apa? Bila kita baca hadis, ianya tak ada suara pula dah. Ada suara ke tak ni sahabat weh? Ada suara ke tak? Cetai, ada suara ke tak? Ada ke tak ada suara? Testing. Ada. Ada suara. Aku rasa aku ni tekan suara kuat dah hari ni. Kalau tak ada juga, jam kering aku. Allahu Akbar. Jom. Sebelum kita bersedih-sedih, kita minum dulu. Hari ni letih aku duk tekan suara hari ni. Allahu Akbar. Ustaz kat mana tu? Dekat kampung pertama Permatang Pau. Kampung pertama Permatang Pau, Pulau Pinang. Rumah adik ipar saya. Adik kepada isteri saya. Gitu. Okey sahabat. Kenapa saya kata hadis ni sedih? Kenapa saya kata hadis ni sedih? Jom kita tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, hari kiamat tidak akan datang
hingga beberapa kelompok dari umatku ini ada yang bergabung dengan orang-orang musyrik, bahkan mereka pun turut menyembah berhala-berhala mereka. Wal'ayazubillah. Cuba buka mata luas-luas. Buka pandangan akal luas-luas. Buka pemikiran kita luas-luas. Bukan berdasarkan politik. Bukan berdasarkan warna politik masing-masing. Buka minda masing-masing. Saya nak bawa kepada tuan-tuan apa yang Nabi SAW berpandukan hadis. Bukan berpandukan realiti yang ada sekarang. Saya tak mau nanti orang tuduh saya, kenapa ustaz ni, kenapa baca hadis ni? Saya nak bawa kepada semua ini, apa realiti yang berlaku sekarang, betul terjadi ataupun tidak. Nabi SAW mengatakan, terkejut anak aku di depan ni. Nabi SAW mengatakan kepada kita, tidak akan berlakunya kiamat sehingga ada golongan daripada umat aku ini berbaik-baik dengan orang-orang musyrik. Menjadikan orang musyrik sebagai pemerintah, idola, kebanggaan. Dan mereka tidak segan silu menjadikan berhala-berhala orang yang musyrik itu untuk dipuja-puja. Apa saja orang musyrik buat, kita buat. Kadang-kadang adanya orang pejabat agama sendiri buat lawatan ke kuil, buat lawatan ke gereja, kan, mengatakan toleransi beragama, kepala otak dia. Kita buat lawatan ke mana-mana kuil, gereja, bermakna kita telah betul-betul yakin bahawa agama Islam itu ada saingan. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripada Islam. Tetapi kita tanpa segan silu mengatakan agama itu sama. Kepala otak berjambul. Agama tak akan sama. Tak akan sama. Kita orang yang diberi satu jawatan untuk menegakkan agama kita, Islam ini, kita pula buat satu ulasan bahawa agama di sisi Allah itu sama. Yang salah hanyalah penganut dia. Astagfirullah, hang ni bengong ke hilang akal? Bengong ke hilang akal ni? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Bengong weh. Islam sahaja, tiada agama yang lebih utama daripada Islam. Tetapi oleh kerana kita nak menjadikan kita ni bebas daripada jawatan, kita nak jaga periuk nasi, kita nak jaga jawatan, kita nak menjaga kita nak menjaga pangkat dan kedudukan, kita tak segan silu sebut benda tu. Betul tu makcik. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun jelas. Lakum dinukum. Bagi kamu agama kamu. Waliyadin, bagi aku agama aku. Kenapa kita nak perlu reda dengan agama lain yang sedangkan agama kita tu dah elok? Adakah kita semata-mata nak mengatakan itu toleransi dalam beragama? Bermakna kita lebih reda dia tu musyrik kepada Allah. Kita nak mengakui bahawa dia musyrik pada Allah itu adalah satu kebiasaan. Sahabat, kita berada dalam zaman, dalam satu kedudukan yang amat tipis. Islam itu diperkotak-katikkan. Islam itu diperguna-gunakan. Islam itu ditindas. Islam itu diruntuhkan. Islam itu direndah-rendahkan. Dan kita tak rasa apa. Kita tak ambil peduli. Kita tak menyesal. Kita tak ambil. Kita tak terkesan. Orang kutuk Islam kita. Orang kutuk agama kita. Sedangkan kita ni dapat Islam daripada darah Rasulullah.
Kita ni dapatnya Islam kepada kita ni daripada perjuangan Rasulullah yang penuh dengan sengsara, duka cita, bahaya. Tapi kita keluar ke perut mak kita Islam, sebab tu kita tak menghargai Islam kita. Kita tak pernah tilik macam mana perjuangan Rasulullah. Nabi pernah di pulau selama 3 tahun semata-mata nak mempertahankan Islam. Nabi pernah meninggalkan kampung halaman tempat kelahiran semata-mata nak memperjuangkan Islam. Nabi pernah dilempar dengan batu. Bukan sahaja lempar tetapi berdarah, penuh dengan darah sehingga dikatakan penuh kasut Rasulullah dengan darah yang mengalir di badannya itu. Kita tak rasa apa, sahabat. Dan kita lebih, apa yang orang musyrik kata, yes, he's right, yes, it's correct, yes, it's right. Kepala otak berjambul. Tak maaf, sahabat, kalau bab macam ni, biarlah awak nak kata apa, katalah. Aku lebih rela dihina daripada orang hina agama aku. Tiada guna kita mempertahankan Islam kita, tetapi orang-orang lain menghina Islam kita, diamkan saja. Takut pangkat kita hilang, takut kedudukan kita hilang, takut gaji kita hilang. Sahabat, apa yang kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa jawapan kita depan Allah? Kalau perkara yang macam tu pun kita tak boleh mempertahankan agama kita. Fikir-fikirkanlah. Sebab hidup dan mati kita ini, kita ni mengaku dalam kita punya doa iftitah. Dalam doa iftitah kita, kita bersumpah dengan Allah. Inna solati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan amal ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya senya kerana Allah. Bohong. Bohong deh. Di mulut cakap, di hati tak ada perasaan apa. Kita yang bersama dengan orang yang musyrik, orang yang bukan Islam, kita kutuk agama kita sendiri. Kita yang mempertahankan orang-orang yang hina ulama kita. Kita orang yang pertahankan tidak menjadikan pendidikan agama Islam itu satu mata pelajaran yang wajib untuk diwajibkan dalam pelajaran dalam negara kita. Kita sama-sama orang yang bukan Islam nak naikkan pelajaran yang bukan Islam. Kita yang menyokong. Jawablah depan Allah. Dan kekalkanlah jawapan yang mana kita ada atas dunia ni untuk jawab depan Allah. Agak-agak kita boleh selamat atau tak selamat. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah dulu. Aku dah semakin panas. Bahaya tau. Ingat senang-senang nak cakap gini. Kena ada yang munafik-munafik yang dalam live aku ni tak kemampus aku. Kan? Bukan nak buruk sangka, tetapi kita kena berwaspada. Kan? Faham? Gitu. Jadi, sama-samalah. Saya tak kisah pun. Dia pun nak rakamlah. Sebab apa rakaman dia orang tu? Kalau saya terpaksa dihukum, hukum tu atas dunia saja. Tapi, akhirat belum selesai antara kita. Betul, sahabat? Saya banyak dah orang rakam video saya. Saya kena panggil dekat PPD kerana ucapan saya dalam TikTok. Saya pernah kena panggil dengan JPN sebab ucapan saya dalam TikTok. Saya bebas. Saya tak ada masalah pun. Sebab tu saya minta supaya saya nak minta pencen. Supaya tak terikat dengan orang-orang yang macam ni. Kan? Sebab saya tak sudi agama saya dihina-hina. Saya tak sudi Nabi saya diperleceh-lecehkan. Dan biarlah saya tak ada nikmat atas dunia ni. Perjuangan perlu diteruskan. Biar orang hina kita, asalkan Allah redha pada kita. Gitu je niat yang utama. Faham, sahabat? Dah, letak tangan atas kepala. 1, 2, 3.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Allahu Akbar. Kan? Yang kedua, lagu kita nama ibu Nabi. 1, 2, 3. Nama ibu Nabi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nama ibu Nabi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Alhamdulillah. Seterusnya, nama anak-anak dan cucu-cucu Nabi. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kasum, Fatimah. Cucu-cucu Nabi ada 8 orang, 3 perempuan, 5 laki-laki, Umamah, Zainab dan Ummul Kalsum, Abdullah, Ali, Hasan, Husin dan Muhsin. Allahu Akbar. Seterusnya, dan rukun wuduk. 1, 2, 3. Macam cucu saya nyanyi. Ini cucu saya Ustaz nyanyi, anak-anak Nabi. Okey. Rukun wuduk. 1, 2, 3. Rukun wuduk ada 6. Rukun wuduk ada 6. Rukun wuduk ada 6. Rukun wuduk ada 6. Yang pertama itu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Basuh tangan sampai ke siku. Basuh tangan sampai ke siku. Yang keempat menyapu kepala. Yang keempat menyapu kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam itu tertib. Yang keenam itu tertib. Lagu seterusnya, perkara yang membatalkan wuduk. Kita ubah sikit. Perkara yang membatalkan wuduk ada 6. Pertamanya, keluar sesuatu dari 2 jalan. Keduanya, menyentuh kulit yang bukan mahram. Yang ketiganya, menyentuh kemaluan. Keempatnya, tidur tidak tetap papan punggung. Kelimanya, gila atau hilang akal. Keenamnya, ialah murtad. Gitu. Okey, lagu kita yang seterusnya, rukun solat. Rukun solat. Rukun solat ada 13 saja. Kita mesti buat ke semua rukun.
Kalau kita tinggal salah satu rukun, solat kita itu akan terbatal. Niat diri tegak, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku' i'tidal, sujud duduk sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat salam. Tertib. Okey, lagu kita yang seterusnya. Rukun fi'li. Rukun kauli. Rukun kauli dulu. 1, 2, 3. Wahai kawan-kawan yang mulia, mari kita sebut bersama-sama. Rukun kauli itu ada 5. Kita mesti sebut jelas dan nyata. Sekurangnya dengar di telinga kita setiap perkataan dan hurufnya. Jika kita tidak mendengarnya, solat kita tiada bermakna. Yang pertama takbiratul ihram, yang keduanya baca Al-Fatihah, yang ketiganya membaca tahiyat akhir, keempatnya pula selawat atas Nabi, yang kelimanya memberi salam. Inilah semua rukun kaulinya, hendaklah sebut dengan jelas dan nyata. Alhamdulillah. Lagu kita yang seterusnya, rukun fi'li. 1, 2, 3. Wahai kawan semua, kita terus belajar. Rukun fi'li pula ada 6 semuanya. Yang pertama berdiri, yang keduanya ruku', yang ketiga i'tidal, yang keempatnya sujud, yang kelimanya duduk, duduk 2 sujud, yang keenamnya duduk, duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Gitu. Okey. Boleh faham ni? Tadi dah banyak nyanyi dah. Lagu apa lagi? Lagu kita yang lagu tu ada satu tu aku lupa. Ada satu tu aku lupa dia punya. Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Kejap lupa dia punya irama dia tu. Kejap, saya ada grup lagu. Grup lagu tu aku seorang duduk jalan tu. Lagu dia lagu dia gini. Lagu Ibu Susuan Nabi tu. Lagu Ibu Susuan Nabi tu. Lagu isteri Nabi panjang sikit. Ibu Susuan Nabi. Wahai kawan semua, mari ingat bersama orang yang banyak jasa menyusukan Nabi kita. Pertamanya ianya dari ibunya Aminah binti Wahab, itulah namanya. Yang kedua, asalnya seorang hamba yang dibebaskan oleh pakciknya Suwaibah al-Aslami, inilah namanya. Suwaibah al-Aslami, inilah namanya. Yang ketiga, dia yang paling lama menjaga Nabi kita dengan penuh cinta. Dialah yang bernama Halimatus Sa'adiyah. Dialah yang bernama
Halimatus Sa'adiyah. Allahu Akbar. Sebab sikit lagu tu saya kalau nyanyi pun agak-agak sebab-sebab sikit. Sebab kalau tahu cerita dia lagilah. Okey. Lagu kita yang terakhir. Kan? 1, 2, 3. Rukun nikah itu ada 5. 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 Yang pertamanya pengantin laki. Yang keduanya pengantin perempuan. Yang ketiganya adanya wali. Itu yang pasti. Yang keempat, 2 saksi. Yang kelimanya ijab dan kabul. Yang keempat, 2 saksi. Yang kelimanya itu adalah ijab dan kabul. Lagu tu kena rock sikit. Dia tak boleh lagu tu lagu sedih-sedih. Tak boleh nak menikah kot. Okey. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita ada masa lebih kurang 2-3 minit lagi. InsyaAllah kita akan tutup majlis kita dengan doa arwah seperti biasa. Biarlah orang rasa boring pun. Ada orang mesej kat saya, dia kata, "Ustaz, pasal apa Ustaz baca doa arwah setiap malam?" Saya kata senang je. Senang je jawapan saya. Ikut akulah. Live aku. Mu rasa nak aminkan, tunggu. Mu tak mau aminkan, belah lah. Bukan susah pun. Kan? Bagi saya, ini doa yang saya baca. Hampa nak amin, tunggu. Kalau hampa nak berkongsi doa ni pada arwah-arwah, ikutlah kan? Kan? Ini live aku. Aku nak baca. Mu nak tunggu-tunggu. Mu tak mau tunggu, mu belah. Itu je. Saya senang je. Nak tunggu-tunggu. Tak mau tunggu. Walaupun dia tunggu doa saya ni seorang, tetap aku baca. Sebab saya baca untuk mak ayah saya. Kan, walaupun mak saya hidup lagi, ayah saya dah meninggal, saya untuk kesejahteraan dia. Gitu. Okey nah sahabat nah. Moga-moga ada kebaikan kita bersama gitu. Okey. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, kami baca doa arwah ni kepada ibu bapa kami, kepada datuk kami, kepada nenek kami, kepada orang-orang yang telah meninggalkan kami, kepada orang-orang yang menulis semua nama-nama arwahnya di live ini. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
والغنيمات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما حللناه من لا إله إلا الله، وما استغفرناه وما قلناه من يا الله، وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة مباركة، هدية منا واسلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. اللهم اجعلهم فكاكا لهم من النار، وسترا لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونكهم من الخطايا كما تنكي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر نيران. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا ووالديهم ومشائخنا ومشائخهم وسادات الحاضرين من مشارق الأرض ومغاربها الجميع في رحمة ورضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللهود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih banyak-banyak. Masya Allah, lama tak jumpa Tok Cik Tojik. Moga